Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin dalam suhu cuaca agak sejuk yang penganjur nak cari topik yang panas sikit lah untuk menggantikan acara trekking. So it's a trekking yang different level insyaAllah. Jadi sekali lagi kita mengikhlaskan niat dan tujuan kita untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan dan untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam membincangkan satu tajuk yang berat bagi saya untuk mengupasnya. Inilah kali pertama saya. Sebelum ni saya biasa mendengar perbincangan, tapi kali ini saya akan mendengar juga. Akan lebih kepada sesi perkongsian lah dengan abang-abang, pakcik-pakcik yang ada ni. Mudah-mudahan kita dapat close the gap ataupun mencari suatu mungkin pandangan baru dalam kita menghadapi persoalan Baitul Muslim, terutama bagi yang belum lah. Ini saya ambil satu presentation yang disampaikan oleh Prof. Hatta Shahrum. Kalau kenal, beliau adalah Professor of Secretary dalam membincangkan satu topik lah, topik yang berkaitan. Dia kata Islam tidak menafikan Islam ataupun dakwah ataupun tarbiyah tidak menafikan hakikat insan, hakikat realiti insan. Setiap kita manusia ini, pada diri kita ini ada 4 parameters ataupun 4 fakulti yang menguasai diri kita, iaitu aspek biological, physical yang kita perlukan pengisian, ada keperluannya, ada needs for our biological, physical, psychological need, social need, termasuklah keluarga, family, dan spiritual need. Ini adalah fakta asas seorang manusia yang kita tidak dapat lari selagi mana kita bergelar manusia. Kalau kita bukan manusia, lainlah. Kalau kita jin ataupun malaikat, tidak sama. Tapi selagi kita manusia, sama ada tua atau muda, ada berkait ataupun terkait dengan aspek-aspek ini yang kita terpaksa terima dan akui sebagai fitrah ataupun naluri yang Allah telah jadikan kita. Jadi mengenai Baitul Muslim, seperti mana wajibnya kita menyediakan individu Muslim yang berakhlak dan memiliki contoh yang baik, maka membentuk rumah tangga Muslim juga adalah wajib. Itu yang pertama. Jadi kalau nak tanya apakah hukum membentuk Baitul Muslim, dalam konteks kita tidak ada syak dan ragu lagi, maka hukumnya adalah wajib. Jadi tidak ada pilihan di situlah. Kalau kita tahu bila wajib, maka ia mesti dilaksanakan. Dia berkait dengan saya terus maknanya kita forward jauh ke hadapan, melihat suatu suasana seperti mana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maksudnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi untuk menghadapi cabaran anak-anak itu, mendidik anak-anak itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita membentuk atau membina Baitul Muslim. Kalau tidak akan dapat berjaya membentuk suatu atau melahirkan anak-anak yang Islam, yang Muslim. Jadi berbalik kepada big picture yang kita lihat semalam dalam program kita ini, sebenarnya kita dah melangkah bendul sebenarnya. Patutnya kita kena habiskan dulu yang 10 yang pertama individu Muslim tu. Tapi seperti tadilah pengarah program kata kita nak cepat
Jadi kita terus masuk atau kita dah masuk ke step yang kedua lah, Baitul Muslim dalam step-step itu untuk sampai kepada final ke kemuncak perjalanan kita itu. Tapi dengan kata lainnya, kalau dah selesai urusan yang 10 tu, yang muasafat tarbiyah yang 10 tu, yang setakat ini kita bincang dah 3, dah rasa macam banyak dah cabaran, dan juga kalau selesai yang 3 tu pun rasanya dah banyak dah achievementnya. Akidah dah salim, ibadah dah sahih, badan dah kuat dan sihat. Jadi kalau kita boleh habiskan lagi yang seterusnya itu, mungkin langkah seterusnya itu tidak menjadi isu yang sangat besar, sebab kita dah mempunyai satu asas. When we are talking about Baitul Muslim to individual Muslim, maybe it's not difficult to comprehend, to understand. Tapi tidak bermakna tidak ada masalah dan persoalan. Nanti saya akan ceritakan apa dia masalahnya. Okey. Kita selalu memperkatakan ataupun mendengar orang memperkatakan masalah rumah tangga Muslim ini dalam keadaan yang ideal, kan, ideal situation. Memanglah kalau akidah dah sejahtera, akhlak dah mantap, ibadah dah sahih, dah mampu mengawal hawa nafsu dengan sebaik-baiknya, dah berdikari, dan kita memang orang yang maknanya bermanfaat untuk orang lain, maknanya kita ada satu kekuatan, kita dah luas pengetahuan. Memang kalau kita dah cukup 10 over 10 kriteria itu, maka tafadhal lah, kan? Tidak ada, mungkin tidak banyak masalah dan persoalan lah. Tapi realitinya tidak begitu. Realitinya tidak begitu. Saya sendiri, kita, sebahagian dari kita tidak berada dalam satu situasi yang ideal. Kita admittingly tidak mencapai 100% ataupun 10 over 10 yang kriteria-kriteria yang kita sebut itu. Jadi kita berada dalam satu suasana yang tidak sempurna, tidak ideal. Sebab apa? Sebab kita masih dalam peringkat pembinaan, peringkat pembentukan, dalam masih peringkat yang awal, masih lagi dalam keadaan belajar. Jadi banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan Baitul Muslim ini sebenarnya perlu dilihat secara case by case. Mudah untuk kita bagi satu garis panduan secara umum, garisan begini, syaratnya, kriterianya, objektifnya. Tapi bila kita berdepan dengan satu suasana yang tidak ideal, dia akan berhadapan dengan satu keadaan yang kita sendiri tidak pasti. Jadi perlu kita lihat case ni by case. Jadi apa yang saya harapkan dalam sesi ini ialah minta para hadirin kumpulkan kes-kes senario sebagai untuk kita bincangkan secara bersama. Jadi boleh sama ada kes sendiri, pengalaman sendiri, ataupun yang kita kenal, ataupun yang kita pernah hadapi, untuk kita kongsikan dan untuk kita bincangkan bagaimana untuk sebaiknya untuk kita menghadapi, atau kita syurakan bagaimana untuk menghadapi kes ini. Sebaik-baiknya kes yang real lah, kes yang berlaku di alam nyata. Jadi boleh start ambil kertas, tulis sama ada persoalan ataupun kes senario untuk kita perbincangkan dalam sesi ini. Kalau tak ada kes, kita selesai lah. Kita maknanya faham apa yang disampaikan sedikit ini, tidak ada perbincangan lanjut lah. Jadi silakan, insyaAllah. Okey, kalau dah cukup kriteria, let me introduce to this man. Nazri kenal orang ni, dia adalah imam Central Mosque London, yang yang gambar saya mula-mula tadi itu, kami telah menguruskan upacara pernikahan yang begitu simple lah di London ni. Tak macam di Malaysia, kena satu nafas, kena semua orang all camera, video camera on the spotlight bila nak akad nikah. Kat sini you go to the office, tunggu dekat office, kena queue lagi tu. Sebab ada lagi 2-3 pasangan yang datang lebih awal untuk masuk ke jabat imam Masjid Central Mosque London tu. Jadi kena tunggu sampai giliran dia kata sila masuk. Okay, dia check dokumen, semua betul, mana wali, pengantin, saksi 2 orang, cukup setuju. Dia baca akad nikah.
kata faham dan setuju, sah, terus sign, dapat kerja nikah on the spot. Okay? Sekarang ni Ustaz MSD tak ada tauliah lagi untuk Ustaz Amal tak ada, masih menunggu tauliah untuk menikahkan rakyat Malaysia. Tapi dia kata boleh nikah di, bukan saja nak nikah dalam sesi sesegar ni, tapi maksudnya maknanya boleh dilakukan di mana-mana masjid di UK ini, dan disahkan oleh pejabat kedutaan Malaysia. Penting tu, sebab kalau tidak disahkan oleh pejabat kedutaan Malaysia, sampai di Malaysia nanti akan sukar, sebab dia punya documentation tu akan kena buat surat akam sumpah semula. Okay, back to the topic. Okay, Baitul Muslim. Okay, kita sekarang ni dah move to one level of paradigm, daripada menjadi seorang Muslim kepada seorang da'i. Okay, kalau kita kata seorang Muslim, dia adalah dia punya standard ataupun kriteria dia. Tapi bila kita kata seorang da'i, seorang pekerja Islam, seorang amil, Islamic worker, dia kena ada standard yang lebih tinggi daripada orang Muslim biasa. Betul tak? Sebab dia adalah untuk mengajak orang Muslim lain untuk mempertingkatkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk menjadi orang yang menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Baitul Muslim tu sebenarnya adalah one level, tapi satu level lagi yang sepatutnya kita fikirkan untuk kita nampak satu idealism yang lebih tinggi ialah Baitul Dakwah. Maknanya rumah tangga itu bukan sahaja rumah tangga Muslim, tapi adalah rumah tangga dakwah. Jadi apakah intipati ataupun kriteria Baitul Dakwah itu? Saya gariskan beberapa poin di situ. Sebenarnya ada beberapa kertas kerja, kalau nak saya boleh juga kongsikan, yang saya petik ataupun saya buat rujukan. Jadi bila sebut Baitul Dakwah ini, ia adalah satu mission. Jadi walaupun kita tengok slide yang pertama tadi, okay, this is us as human being with all our keperluan fitrah, keperluan biofizikal, keperluan psychological, social. Kita memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan. But now we have moved to a level where our need has become a mission. Maknanya kita tidak menafikan perkahwinan atau pernikahan itu adalah satu keperluan asas insan itu tadi, tapi at a higher level it is a mission, but it is not something unusual. Kalau orang dalam bisnes pun, dalam perniagaan pun, perkahwinan itu adalah satu yang very business, very business. Jadi kita pun ada our own mission. Jadi based on our understanding and our commitment dalam sifat-sifat yang kita hayati itu, jadi membina rumah tangga Muslim itu adalah sebahagian daripada tuntutan akidah kita, sebahagian daripada ibadah kita, sebahagian daripada akhlak kita juga. Jadi oleh itu kita perlulah meningkatkan diri kita untuk ke satu tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikan perancangan ataupun aktiviti perkahwinan Baitul Muslim Baitul Muslim itu adalah sebagai satu mission yang dibina berasaskan kesedaran dan kefahaman. Okey, bukanlah maknanya kalau orang biasa orang tanya kenapa pilih dia, kenapa suka dia, mungkin jawapannya apa? Kaya, ataupun dia keluarga baik-baik, ataupun lebih lebih lekeh lagi lah, mungkin sebab ada lesung pipit, ataupun ada bulu mata dia cantik. Jadi takkanlah kita masih berada di level tersebut kan. Jadi kita perlu anjakkan paradigma kita itu perlulah selari dan bersesuaian dengan perkembangan dan peningkatan kefahaman kita dari segi apa yang telah kita bincangkan sehari dua ini, dan juga tujuan hidup kita kan. Salah satu kriteria Baitul Dakwah ni lagi ialah halakat keluarga itu dilaksanakan. Jadi untuk menghidupkan satu halakat dalam keluarga yang dijalankan oleh abi, umi dan anak-anaknya,
ia memerlukan satu persediaan, satu perancangan, satu kesungguhan. Dan saya merasakan kadang-kadang anak-anak muda ni, dan saya rasa pun di peringkat siapa-siapa pun yang telah mengalami peringkat saya mungkin 20 tahun lepas, kurang serius. Selalu adalah orang memang serius, memang dia berazam untuk bernikah, macam itu. Tapi kebanyakannya kata tengoklah, tunggulah, dan sehingga benda tu kadang-kadang berlaku tanpa satu perancangan yang teliti, which is orang putih kata a shame lah. Maknanya satu benda yang sangat penting, ya. Saya rasa kita semua setuju, hubungan suami isteri, keluarga, pernikahan itu adalah satu milestone dalam hidup kita yang sangat penting. Biasa kata sekali seumur hidup lah kan. Maknanya it's something that is lebih penting daripada mungkin profession pun, lebih penting daripada kereta, lebih penting daripada rumah, kalau bandingkan secara relativity lah. Tapi adakah kita membuat perancangan seteliti kita mencari pekerjaan? Kalau kita nak cari pekerjaan yang baik, macam mana? Kita kena perlukan sediakan CV kita, perlu pergi interview, present ourselves at interview, dan kita kata kita nak this job. Orang interviewer tanya kan, why do you want this job? Kita jawab, I want this job because I am such and such and such, and this job is such and such, so I think I am a good candidate for this job. And you argue, you convince the interviewer. Tapi kita patutnya dalam soal membina rumah tangga ini pun kita perlu ada keseriusan yang lebih lagi ataupun yang sama seperti itu, bagi untuk untuk menyediakan kita dengan satu rumah tangga yang insya-Allah lifelong, and from our marriage will come many children yang akan jadi part of us until the day of judgment. So mungkin my first point is we should really take this seriously, either to ourselves or to our children. Kalau dah ada anak, peringkat anak macam saya ni, dah start fikirlah, maknanya who I would like my children to marry. So if I want my children to marry this criteria of in-laws, son and daughter-in-laws, so I have to prepare my children to be having certain criteria. If it is for you yang unmarried, yang belum married pun sama. So you have to prepare yourself to get someone of yang you have the set of criteria. So perlu perancangan, perlu usaha. Tapi of course ada dia punya adat dan adabnya lah. Bukanlah makna macam pergi cari kerja, boleh pergi airline, taruh airline dalam tidaklah begitu. Adalah dia punya kaedah-kaedahnya. Lagi satu yang disebut dalam kertas kerja yang yang saya baca tadi tu, ibu bapa perlu main peranan membentuk Baitul Dakwah di kalangan anak-anak mereka. Saya dah sebut sikit tadi lah. Maknanya is on your part yang masih bujang, and your parents part if they have the same understanding. And if no parents, so we live in a organisation or jemaah yang perlu mengambil peranan tersebut untuk membantu memastikan kelangsungan Baitul Dakwah. Okey, ada kes tolong hantar ke depan untuk kita bincang what are the example of problems that we face, either for us ourselves individually or for our friends or happening in your community, yang boleh kita jadikan case study untuk kita bincang. Sebab kalau baca dia punya tu senang aja, memang clear cut. You have to have this criteria, fulfill the criteria, go on. Tapi pada kebanyakan kes kita tak cukup kriteria tersebut. Sebab itu kita berhadapan dengan masalah, ataupun berhadapan dengan satu keadaan yang kompleks. Okay, saya ingin mengingatkan hadis Rasulullah SAW. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sembahyang dan tidur, dan aku berkahwin dengan perempuan. Sesiapa yang membelakangkan sunnahku, mereka bukan daripada umatku. Jadi apa yang saya nak ulas di sini ialah, memang pernikahan itu adalah satu sunnah. Memang dia anjurkan. Nak bincang hukum pun boleh. Apakah hukum nikah? Apa hukumnya nikah? Panjang
panjang banyak kan. Hukum dia daripada wajib sampai ke haram. Ada orang sampai wajib. Siapa yang dah wajib? Angkat tangan. Ada yang harus. Enggak ayah dia. Ada juga certain situation nikah hukum dia haram. Kalau niat dia tidak betul adalah haram. Okey. Apa hukum ataupun apa perlu kita katakan kepada orang yang dah berumur tapi tidak nikah? Okey, saya ambil frank. This is a reality in our society. Adalah istilah-istilah ataupun label-label yang orang bagi itu apa ni? One aspect we put aside. Siapa contoh-contoh tokoh Islam yang tidak berkahwin? Adakah mereka less Muslim or less taqwa than any of us? No. Maknanya tidaklah suatu yang hakikiyah perlu berkahwin itu. Syed Qutb kahwin? Tak. Syahid Syed Qutb, our dream kan, apa ni, our seorang tokoh yang begitu besar semangatnya menulis tafsir, di penjara, dihukum gantung. Dia bila tidak berkahwin. Wallahu alam apa reasonnya, ada dalam kisah-kisahnya. Tapi maknanya kalaulah ditakdirkan akhirnya tidak berjumpa jodoh dengan sebab yang baik, bukan sebab maknanya ada kebincangan ataupun ada elemen-elemen yang lain, maka tidak bermakna he or she is less Muslim or muttaqin or mu'min than any of us yang married and having children. Syed Qutb, Imam Nawawi, Rabi'atul Adawiyah, ada berapa lagi saya rasa? Okeylah, lagi tunggu kes tu saya bawa kes saya dulu. My own case. Okay. Baitul Muslim, idealism versus reality. Okay. Ni real case lah. Of course the name is being changed lah. Okay. Ali dan Siti. Sorry lah, Ali tak ada sini kan. Siti saya tak tahu, mungkin kalau ada Siti bukan Siti yang ada kat sini lah, for sure. Umur 24 tahun. These two pernah belajar the same sekolah agama yang sangat bagus, dan mereka telah menjalani suatu proses tarbiyah di sekolah tersebut, di institusi yang sama. Seperti kebanyakan antum-antuna semua ni kan, tidak bertunang tapi adalah plan kan. Bertunang belum sampai masa, ataupun mungkin parents kata awal sangat lah, tunggu habis belajar dululah. Jadi tidaklah bertunang, tapi dia saling memahami lah. Maknanya sebelum keluar sekolah tu mungkin adalah isyarat-isyarat ataupun ungkapan-ungkapan yang membawa maksud one day insyaAllah we will sail together. Okay. Jadi terlepas SPM, Cik Siti ni ditakdirkan dapat belajar di luar negeri. Oleh kerana mereka ni ada Islamic background, dia don't communicate very often kan, nak jaga adab, jaga hukum, jaga hati. So very minimal communication. Kalau nak dapat maklumat pun from the third party, ataupun adalah sekali mungkin hantar email begitu, tapi tidak berhubung secara frequent, tak seperti mana orang yang biasa-biasa yang dengan teknologi sekarang ni, dengan multimedia, dengan Skype semuanya, dia tidak begitu. Jadi macam almost lost contact lah. Tapi hubungan tu masih ada. Mereka jarang berhubung kerana menjaga adab dan syariat. Ali adalah seorang da'i yang baik. Dia memang seorang yang istiqomah, seorang yang konsisten dengan tarbiyah. So selepas dah nak grad lah kononnya, jadi Ali pun kata ambil langkah lah, maknanya perlu diteruskan. Jadi dia telah mengaturkan satu pertemuan antara dua keluarga. Jadi selepas 7 tahun, dia tengok Cik Siti yang dia bayangkan selama ini seorang muslimah solihah yang begitu baik, telah jauh daripada gambaran yang dia lihat. Tengok cara pakaiannya sudah berbeza, cara pergerakannya, cara pertuturannya tidak seperti dahulu. Jadi apakah sepatutnya yang Encik Ali ni buat? Apa komen anda? Adakah dia putuskan atau teruskan? Okey.
Kalau saya gelak kelas ada senarai nama boleh panggil. Okey, siapa nak bagi komen dulu? Okey, Firdaus. Start dulu. Apa komen? Apakah sebenarnya cara Ali tak berhubung dengan Siti yang dia nak plan kahwin tu adalah satu yang sebenarnya betul, ataupun sepatutnya dia lebih prihatin? Bagaimana? Adakah yang tak berhubung tu betul ke tak cara dia? Assalamualaikum. Saya tak tahu lah ni pandangan dari segi logik akal ataupun dari segi pandangan diri sendiri lah kot. Mungkin dia tak berhubung selama berapa tahun tu, tapi tidak betul lah, tapi saling. Tapi masing-masing tahu nak kahwin kan. Mungkin as long as masing-masing dah tahu, so tak payahlah berhubung. Maksudnya kalau dua-dua boleh faham, tak ada masalah. And then tapi betul lah kot kalau tak berhubung tu satu sama lain. Dan cara dia yang kalau tanya betul ke tak berhubung, betul lah kot. And then bagi saya lah betul lah, sebab tak berhubung kan. Sebab nak mengelakkan lah daripada kita terjebak kepada benda-benda lebih tak elok kan. Mungkin cakap benda lara ke apa-apa kan. And then putus ke teruskan? Saya rasa teruskan sebab dah lama hubungan tu. And then Ali pun orangnya okey. Mungkin dia boleh bimbing lah si Siti ni kan. Mungkin tapi kalau dah sampai masa yang tertentu yang di mana Ali bersedia untuk kahwin tapi Siti masih tak mampu untuk Ali ubah ataupun untuk Ali bawa kepada jalan kebenaran, saya rasa better dia orang putuskanlah kot. Sebab terima kasih satu pandangan yang jelas dan bernas. Dah dengar sebelah akhwat pula. Ada tak nama selain dari Dr. Siti, ada tak lagi nama Siti? Ada? Siti Salwana. Siti Salwana. Boleh bagi pandangan. Ada Siti lain lagi? Setuju tak dengan bagi saya memang perlu diteruskan lah, sebab sebagai seorang lelaki tu adalah pemimpin untuk memimpin wanita. So kalau dia dari segi dia dah penjaga adab daripada sebelum dia tu, InsyaAllah lah dia boleh membimbing Siti tu sebenarnya untuk tarik balik ke asal dia lah. I think teruskan lah kalau apa dah nak putuskan hubungan tu. Adakah dia perlu bagi syarat dulu pada Cik Siti tu, improve yourself first then get married, ataupun get married first then work out dulu? Mungkin ada Cik Siti yang kedua. Ada lagi Siti tak ada Siti orang ni Siti nama Siti. Tiga. Siti dah turun belah bagi conclusion ni. Siti Siti one. Okey. Wakil Siti dah tu. Saya setuju dengan pandangan saudari sebentar tadi. Diteruskan, dan cumanya yang berbezanya saya rasa perlu berbincang lah bagi cadangan atau pandangan kepada Siti tu untuk sama ada dia nak berubah ataupun nak improve diri dia sebelum rumah tangga. Tengok masih boleh dibawa berbincang atau tidak. Dan saya rasa Ali mestilah sebab diorang dah belajar sama-sama kan, jadi the basic tu, foundation tu ada kan, cumanya perlu di-improve semula lah, perlu di-build up semula. Dia dah mudah sikit kan. Lepas tu saya rasa perlu diteruskan lah, sebab saya berpegang kepada mereka ada basic yang sama, dan Ali ni mestilah dia sedikit sebanyak dia tahu Siti ni macam mana kan. And dikhawatiri lah kalau Siti ni dengan akhlak dia yang begitu dan dia
pergi kepada lelaki yang lain, nanti macam mungkin lagi kan, macam peluang untuk membina baitul dakwah tu macam Tak cakap perkara dia dan sekedar untuk menyelamatkan. So untuk menyelamatkan Siti lah kiranya ni. menyelamatkan Siti dan juga sama-sama lah membina. Okay. What's your comment about communication dengan zaman teknologi ni? Kalau zaman saya dulu hantar surat 3 hari sampai 3 hari mula baru sampai balik. Itulah communication kalau nak berhubung. Sekarang ni dengan teknologi tak kira siang malam, bukan saja teks, gambar, video boleh hantar. So what is the criteria in hubungan antara yang belum berkahwin, antara syabab dengan fatayat ataupun dengan pemuda dengan pemudi yang ada fikrah Islam nak menjadi dalam yang bekerja dalam dakwah ni, what is the limit, what is the guideline? Okay, Siti. Saya Siti siapa lagi? Kawan Siti lain, seorang lagi. Sila. Tanya. Jawab dulu lah, tanya. Okey, mengenai komunikasi tu, sudah pasti dah cara terbaik untuk berkomunikasi di antara orang yang tidak bertunang dan tapi macam merancang untuk berkahwin kan, adakah mereka dibolehkan, maksudnya si ahli yang da'i ni boleh tu pergi ziarahi rumah Siti tu dan bercakap dengan parents dia sendiri, maksudnya macam sebab 7 tahun kan macam impossible lah kalau Siti tak balik kampung and then dia tak pergi menyatakan hasratnya secara betul sebab dia kan da'i yang betul kan. Da'i yang betul, da'i yang baik. Tapi macam pelik dia tak mengatakan hasrat tu terus kat parents dia. Dan mungkin dia boleh tengok Siti dari situ dan lah parents Siti boleh lah consult Siti berubah lah sebab dia punya tu macam baik kan. Okay, siapa nak jawab? Silakan. Saya lebih memandang pada masyarakat Melayu. Okay. Sebab Melayu ni sebelum dia meminang dia ada proses merisik. So, dan meminang ni bukan lelaki yang buat persetujuan, lelaki dua-dua pasangan tu akan buat keputusan. So, kita tak boleh, soalan ni saya rasa dia tricky sikit lah nak jawab kan. Sebenarnya bukan meminang, memang merisik sebenarnya. Merisik. Merisik tu tujuan untuk meminang lah kan. Yes. Jadi sebenarnya start merisik lah. Merisik tu baru. So, orang tu pun dia pun tak terasa, kalau orang tak terima pinangan dia pun dia tak rasa kecil hati lah macam tu lah. So dari situ dia akan, mungkin lepas tu ahli boleh buat solat istikharah, berbincang dengan keluarga dia, tengok feedback keluarga sana. Dari situ dia ambil input keputusan tu, dia akan buat keputusan lah. Tapi the reality of this case, Ali has said he wasted 7 years. So mungkin itu sebagai peluang, sebab dia sebab seorang da'i yang baik di situ. So da'i yang baik, dia mesti mendapat orang yang tak baik untuk didakwahkan. Kalau dia dah betul dah baik, then so dia tak ada contribution di situ. Ada point. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Bukan saya, kita orang berpendapat mungkin Ali boleh teruskan untuk proses merisik tu, because macam Ali tu merupakan seorang da'i, dan kalau kita tengok da'i tu dia dah berdakwah kepada orang lain, dia dah membantu orang lain kembali ke jalan benar. Tapi kenapa just because Siti ni dia berubah, Ali nak change his mind after he has waited for 7 years kan? So macam mungkin Ali boleh tengok lah cara pakaian dan akhlak Siti tu sejauh mana. Kalau dia macam kita tengok still baik, menutup aurat, cuma mungkin dia perlukan lebih bimbingan, mungkin dia boleh teruskan. Tapi kalau akhlak dia yang dahsyat sangat, yang macam even Ali pun tak boleh nak control ataupun dia buat maksiat ke apa, mungkin Ali boleh pertimbangkan lah sama ada untuk teruskan atau tidak. Okey, bagus. Ikut lain.
Okay, kalau saya post another additional question to this scenario, can anyone know what will happen in 10 years time if they got married? If say eventually that Ali kahwin dengan Siti, can we predict ataupun can anyone know, or does anyone know what can happen or what is going to happen to them in say 10 years time or 20 years time? So the answer is no one knows kan. Ini maksud saya dalam banyak kes seperti ini, kita berada dalam suatu keadaan kata limbo. Kita sebenarnya kita boleh bincangkan, kita boleh guna kriteria, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu apa yang baik dan tidak untuk kita. Jadi siapa mention tadi, istikharah itu adalah satu yang penting. Kalau dah dibuat whatever Ali's decision, misalnya bagi jawapan provisional lah, whatever is Ali's going to decide, kalau dia dah buat itu berdasarkan proses, mengikut proses yang betul, dia dah consult dia punya nakib dia ataupun guru dia, dan dia dah istikharah, niat dia betul, sama ada dia nak putuskan atau nak teruskan tu, insya-Allah itu adalah keputusan yang baik untuk dia. Ini provisional answer lah. Okey. Saya pernah jumpa ataupun mengalami satu kes lain, mungkin senario dia lain tapi soalannya hampir sama. Okay, seorang student saya juga, dia bertanya kepada Profesor, nama dia Profesor Omar Hassan Kasule, UIA punya profesor dulu, the same question. Dia bagilah kes dia, perempuan dia nak kahwin tu masalah macam ni. Dia tanya Prof Omar, should I marry her or not? Prof Omar kata, if I were you, I will marry her, but I don't know about you. Maksudnya, kalau seorang itu adalah kuat dan juga mempunyai kejelasan dari segi kepahaman, dari segi amalan, sebenarnya dia boleh ataupun kahwin dengan seseorang yang ada kekurangan, kalau dia dah memang suka orang tersebut. Tapi dia perlulah ada kemampuan dan perlu ada kesediaan, perlu ada perancangan. Maknanya Muhammad Hassan kata, if I were in a situation, I would just go ahead and marry that girl. But for you, I don't know, because you know your situation. So saya rasa itu pun boleh kita relatekan dalam konteks kita ini. Maknanya dalam persoalan memilih ini, memang ada ketidakpastian yang of a different level. Okey, ada case scenario, sila hantar. Kalau tak ada, kita habiskanlah perbincangan. Okey, ada dua aspek dalam Baitul Muslim ini. Yang pertama iaitu pemilihan ataupun al-ikhtiyar, yang kita perlu ambil. Perlu memilih isteri ataupun az-zawjah as-salihah ataupun az-zawj as-salih, isteri yang salihah ataupun suami yang salih, pasangan yang mempunyai din dan memahami risalah Islam dalam kehidupan. Hadis Rasulullah, perempuan-perempuan itu dikahwini di arba'in kerana 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan kerana dinnya. Tetapi hendaklah kamu utamakan dinnya. Kriteria yang lain itu bukannya tidak penting, bukannya tidak diambil kira, diambil kira. Kerana kriteria lain itu adalah juga satu keperluan, satu yang membantu untuk membina suatu rumah tangga Muslim. Tapi yang perlu diutamakan adalah din. Yang kedua adalah sekufu, al-kafa'ah. Dalam konteks kita yang mempunyai fikrah Islam, yang dimaksudkan dengan sekufu ini adalah sepadan yang dan sesuai dari segi aspek din dan akhlak. Sebab the best among us is the one who fear Allah most. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Al-Hujurat ayat 13. Dalam sirah para sahabat Rasulullah SAW, berlaku perkahwinan antara seorang yang berketurunan hamba dengan seorang berketurunan Quraisy, kerabat atau Quraisy yang dianggap mulia, seperti mana Bilal bin Rabah yang berketurunan
Habsyi dengan adik Abdul Rahman bin Auf yang dikira mulia di kalangan keturunan bangsawan Quraisy. Begitu juga perkahwinan di antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy, anak kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam contoh-contoh dalam sirah. Ada lagi banyak contoh-contoh yang kita boleh quote dalam kisah pada sirah. Maknanya apabila seorang itu mempunyai tingkat yang tinggi dari segi din dan takwa, maka mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam dari segi kriteria pemilihan pasangan. Mawaddah warahmah yang menjadi asas ataupun kunci hubungan antara suami dan isteri, cinta dan kasih sayang yang mempersatukan hati mereka. Ini ayat Quran surah Al-Anfal nombor 3, yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia yakni Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perasaan sayang dan kasih sayang antara suami isteri ini adalah anugerah daripada Allah. Ada orang can last only 1 year, ada orang 5 tahun, 10 tahun, ada juga yang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun pun tidak berkekalan. Kerana itu adalah satu rahmat yang Allah telah tarik balik, yang Allah terus kata sampai masa maka jodoh itu akan berakhir di situ. Jadi walaupun kita mempunyai kriteria, kita mempunyai sifat-sifat yang kita hajati dalam pasangan kita, tapi at the end is Allah who will decide whether mawaddah warahmah itu akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rab, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang qurrata a'yun bagi kami, dan jadilah kami imam bagi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi saya rasa itulah yang ingin saya kongsikan sebagai bahan pengisian dalam Baitul Muslim ni. Jadi kalau ada persoalan, ada kes, sila ajukan dan kita boleh bincang. Wallahu a'lam. Boleh minum. Ini ada tambahan daripada abang-abang kita, pakcik-pakcik ni, share pengalaman ataupun nasihat untuk adik-adik yang masih merancang, mencari dan membina. Akhir Johari, mungkin mulakan ada sebarang pandangan, insyaAllah. Q&A.